أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا أمورنا واهدنا إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini dapat bertemu dengan pewira-pewira kita, bertemu dengan askar tentera kita di Malaysia, di kem Masjid Al-Ansar. Kem dipanggil kem apa saat sini? Kem Seri Pantai. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan saya rasa ni satu penghargaan bagi diri saya untuk memberi penerangan mengenai isu Syiah. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita umat Islam yang pegang utuh dengan Al-Quran dan Hadis. Dan kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Betul tak? Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Asy-Syura, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Surah Asy-Syura ayat 7. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. Allah Subhanahu wa taala telah wahyu Quran dalam bahasa Arab. Litunzira ummal qura, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan risalah dakwah dan memberikan amaran kepada penduduk Ummul Qura, yakni Makkah. Litunzira ummal qura wa man haulaha, kawasan-kawasan yang sekeliling Makkah. Litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi, dan supaya berikan peringatan kepada manusia mengenai yaumul jam', yakni hari kiamat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, di mana manusia di hari akhirat, tuan, terbahagi kepada dua, tak ada yang tengah-tengah. Betul tak? Sama ada ahli api neraka, fariqun fil jannah, penduduk penghuni syurga, ataupun penghuni api neraka. Subhanallah, Tuhan. Tak ada di hari kiamat, tak ada. Mu duduk mana? Aku duduk tengah, ha? Al-A'raf sekejap. Tapi hakikatnya kita kena ingat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kena faham. Dan selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inqata' al-wahyi, tidak ada wahyu lagi. Tidak ada wahyu. Dan paling zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang mendakwa bahawasanya masih diberikan wahyu ataupun boleh turunkan Quran selain Quran, yakni yang ada pada kita sekarang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut juga, tuan, dalam Quran mengenai 3 golongan yang zalim. Boleh tengok dalam surah Al-An'am ayat 93. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Ada 3 golongan yang zalim. Ya Allah Subhanahu wa taala kata, "Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Kelompok pertama yang paling zalim,
orang yang mendakwa sesuatu tidak benar terhadap Allah. Allah ada anak, astagfirullah, Allah ada isteri. Orang yang mendakwa sesuatu yang tidak benar bagi Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiban. Yang pertama, yang kedua, aw qala uhiya ilai wa lam yuha ilaihi syai'. Golongan yang kedua, dia kata aku telah diberikan wahyu tapi tidak ada wahyu yang telah diberikan. Subhanallah tuan. Di situlah kita akan nampak perbezaan kita dengan Syiah. Perbezaan kita dengan Syiah, nanti kita nampak bahawasanya mereka masih percaya bahawasanya imam-imam mereka 12 masih diberikan wahyu. Kalau kita tengok tuan-tuan, kita bila nak kaji satu aliran agama, bila kita nak fahami maksud ataupun nak tengok pegangan akidah, kita akan tengok buku-buku mereka, tengok kitab, tulisan. Kita rujuk kepada tulisan mereka. Al-Khumaini, Ayatullah Al-Khumaini, kenal tak Khumaini? Yani pencetus revolusi Iran, betul tak? Revolusi Islam Iran, Khumaini. Dulu kita pun sanjung juga, orang Arab pun sanjung juga Khumaini. Sebab kita tak baca kitab dia, tulisan dia. Dia ada kitab, dalam kitab dia, nama dia Al-Hukumah Al-Islamiyah. Kitab Imam Khumaini, antara kitab dia paling glamour, Al-Hukumah Al-Islamiyah, dan satu lagi Kashful Asrar. Tapi masalah kita orang Islam tak baca, betul tak? Kita baca main Facebook. Masalah kita tak baca tuan-tuan. Kitab dia Al-Hukumah Al-Islamiyah dikata, wa inna li a'immatina maqaman mahmudan wa darajatan samiyah wa khilafatan takwiniyah yatahakkamuna fi dharratil kaun. Dalam tulisan dia tuan, saya boleh hafal walaupun bila saya baca tulisan dia boleh jadi sumat. Tahu tak sumat? Pening. Tapi itulah yang ditulis. Wa inna li a'immatina, imam-imam kami. Wa inna li a'immatina khilafatan takwiniyah. Imam-imam kami, wa inna li a'immatina darajatan mahmudah. Imam-imam mereka ada satu darjah yang tinggi. Wa khilafatan takwiniyah, dan imam-imam kami ada khilafah takwiniyah, yakni yatahakkamuna fi dharratil kaun. Imam-imam Syiah 12 ni, mereka ada kekuatan untuk menguasai setiap zarrah di dalam dunia ni. Sebab itulah bagi Syiah ni, imam mereka ni ya'lamuna ma kan wa ma sayakun. Imam Syiah ni dia tahu ilmu ghaib, apa yang berlaku, apa yang akan berlaku, dan benda yang tak berlaku, kalau berlaku, lagu mana nak berlaku. Ya'lamuna ma kan wa ma sayakun wa li syai'i idza lam yakun kaifa sayakun. Benda yang tak berlaku, kalau berlaku, macam mana nak berlaku. Yang ni macam martabat Tuhan, betul tak? Sebab bagi Syiah tuan, Al-Imamiyah, kita dengan Syiah tuan, masalah bukan setakat ibadah. Masalah perpecahan kita dengan Syiah adalah masalah akidah. Apa maksudnya akidah? Apa tu akidah? Boleh tak bagi definisi sikit mengenai akidah? Boleh? Jangan risau tuan, Allah, kita pun sama je mengaji. Boleh insya-Allah, siapa boleh bagi takrif apa itu akidah? Akidah boleh? Tak apa, bagi pandangan. Ayo, apa itu akidah? Ahsan, Masya Allah, kemah Malik dah. Pegangan. Kemah, pegangan. Dia mari daripada perkataan aqadah syai'. Aqadah, ikat. Benda yang awak terikat, benda awak pegang, apa itu? Akidah. Tempat awak pegang. Kita dengan Syiah, tuan-tuan dirahmati Allah, masalah kita dengan mereka adalah masalah akidah, bukan setakat beribadah. Dan masalah ataupun perbezaan yang sangat ketara kita dengan Syiah, masalah Al-Quran. Al-Quran bagi Syiah, Quran bagi mereka telah diubah. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syiah percaya bahawasanya sahabat ramai murtad dan mereka telah ubah Al-Quran.
Sebab itulah antara ulama mereka, hari ni habis satu hari pasal baca kitab mereka juga. Antara ulama mereka yang panggil Al-Majlisi, Muhammad bin Baqir Al-Majlisi, dia ada kitab besar, nama dia Biharul Anwar. Muhammad bin Baqir Al-Majlisi, dalam kitab dia Biharul Anwar, dikata dibawa satu riwayat yang palsu, tidak benar, daripada Abu Abdullah, yakni Ja'far As-Sadiq, dikata laqad nazala Jibril bil Qur'ani ala nabiyhi Muhammad bi 17,000 ayah. Laqad nazala Jibril bil Qur'ani ala Muhammad bi 17,000 ayah. Tengok tuan-tuan ni. Kononnya Syiah percaya bahawasanya Jibril telah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran ni sebenarnya 17,000 ayat. Tapi sahabat telah buang ayat Al-Quran sehingga tinggalkan ayat-ayat dalam Quran. Baik, saya nak tanya, Quran ni, Quran kita tuan, berapa ayat? Jangan jawab. Ya? Kemah molek ni, orang hebat juga ni. Main mana ni? Pak Ayuk kena jawab. Tuan, bukan sebarangan orang ni. Tengok, orang Islam dah naik dah 6,666. Allah, 6,666. Ini kena faham tuan, Quran kita 6,666 ayat. Tapi Syiah kata Quran sebenarnya 17,000 ayat. Mana ayat lain? Dikata sahabat telah buang dan jatuhkan. Nampak beza kita dengan Syiah? Paling bahaya tuan adalah masalah Quran. Sedangkan kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, Allah Subhanahu wa taala sebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala akan jaga Quran sampai hari kiamat. Baik. Tadi saya buka kitab Syiah. Saya jumpa satu kitab Syiah tuan. Antara kitab Syiah yang terkenal, Al-Kulaini, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, antara ulama Syiah yang dianggap ulama hadis bagi Syiah. Ada seorang nama dia Abu Basir, datang kepada Abi Abdullah Imam Ja'far, pergi jumpa dia. Lalu Abu Basir ni tanya Imam Ja'far, tapi tuan ni cerita palsu, sebab Imam Ja'far As-Sadiq dia Ahlus Sunnah, bukan Syiah. Cuma Syiah banyak tipu atas nama dia. Abu Basir ni datang jumpa Imam Ja'far dan dia tanya, dia kata, ya Imam, hal indakum mushafun ghaira hadhihi al-mushaf alladhi yaqra'u bihi an-nas? Kamu ada tak, Syiah ni ada tak Quran lain selain Quran yang orang baca? Faqala Abu Abdullah Imam Ja'far kata, wa inna indana la mushafu Fatimah. Oh, rupanya Syiah percaya bahawasanya mereka ada mushaf Fatimah. Wa ma yudrihim ma mushafu Fatimah. Orang lain ni mana tahu pasal mushaf Fatimah? Mereka tak tahu. Qala Abu Basir, wa ma mushafu Fatimah? Ya Aba Abdullah, wahai Imam Ja'far, apa itu mushaf Fatimah? Apa dia tu? Qal mushafun fihi mithlu Qur'anikum hadha 3 marrat. Mushaf Fatimah seperti mushaf kita, tapi 3 kali ganda. Nampak tuan? Maksudnya mereka ada mushaf lain yang mereka panggil mushaf Fatimah. Dulu saya ingat tuan, dulu ingat orang reka dakwaan yang tidak berasas supaya nak cemuh Syiah. Tapi tuan, bila kita rujuk kepada kitab-kitab Syiah, kita jumpa. Sebab itulah saya kata, kita nak tahu akidah seseorang, kita baca kitab dia. Sebab Syiah sekarang ni, mereka malu dengan kitab mereka. Mereka tak suka. Kalau awak jumpa Syiah, kamu ada tak mushaf Fatimah? Mana ada? Ngaruk belakang ni. Awak kena bawa bukti. Nampak? Tak boleh kita nak dakwa sesuatu terhadap orang tanpa bukti. Betul tak? Bawa lah bukti kat dia.
Cakap kat dia, tersebut benda ini tertulis, tercatat dalam kitab Al-Kafi. Kitab Al-Kafi antara kitab Syiah yang paling tinggi. Al-Kafi, tulisan Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini. Boleh ingat tak? Tapi bukan nak suruh ingat supaya agungkan ulama dia, tak, tapi untuk belajar, untuk kita ada rujukan. Sebab kita umat Islam, tuan, bila nak cerita sesuatu kena ada bukti. Faham tak? Kena ada rujukan. Tak boleh cakap ikut suka. Oh, Syiah ada Mushaf Fatimah. Mana bukti? Kitab Al-Kafi, karangan, boleh ingat tak nama dia? Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini. Boleh ingat tak? Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini. Tak apalah, ingat Al-Kulaini cukup dah. Boleh ingat tak? Al-Kulaini. Al-Kulaini. Bukan nak suruh jadi Syiah, jangan. Oh, gua anak Ustaz Arab ni suruh jadi Syiah. Tak. Kita bila belajar sesuatu, kita kena buka kitab mereka. Kalau orang tanya awak pasal akidah awak, awak nak suruh dia baca apa? Akidah awak pasal apa? Siapa nak tanya? Tadi kemas juga ni jawab soalan. Tak, orang lain pula. Akidah awak kita boleh cari kat mana? Kat mana boleh cari? Masya Allah. Siapa jawab? Hebat ni. Tepat. Siapa jawab? Minta maaf. Tepat betul. Jangan malu. Al-Quran. Tepat sekali. Quran. Akidah kita Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di situ bila kita nak sebut Allah satu, tidak ada Tuhan lain, baca apa? Qul, katakan Allah itu satu. Itu akidah awak. Quran awak pegang. Tapi tuan, Syiah ni Quran dia tak ada. Quran tak ada. Ada Mushaf Fatimah. Tapi bila kita minta Mushaf Fatimah, dikata 3 kali ganda. Tengok, kata apa? Wa ma Mushaf Fatimah? Qala Abu Basir, qala Imam Ja'far, mushafun fihi mithlu Qur'anikum hadha 3 marrat. Quran Mushaf Fatimah yang mereka sembunyikan seperti Quran kita 3 kali ganda. Tengok. Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Kemudian Imam Ja'far kata kononnya, dia kata demi Allah, mushaf kamu ni, Mushaf Fatimah, tidak ada satu ayat pun seperti Quran kamu sekarang. Jadi nampak tak Quran lain? Sebab itulah adik-adik, kata adik-adik nampak macam muda belaka. Saya paling tua rasanya. Boleh kata adik? Tahu Ustaz Hamdan umur berapa? Muda macam 25. 30, Masya Allah, syabab. Allahu Akbar. 30 baru. Anak 40. 40 dah saya. Masya Allah, ni minta maaf, umur berapa? Macam ni Arab pula. Berapa umur? 21. Allah, muda lagi. Masya Allah, tak apa. Hebat ni, jangan. Awak ni, awak perwira negara kita. Umur berapa? 20. Masya Allah, adik belakang ni Ustaz 24. Masya Allah, muda. 24. Allahu Akbar. Wa syekhuna kam umrukum? 35. Masya Allah, muda belaka. Boleh kata adik-adik. Yang belakang pun ada juga. Sebab tu tuan-tuan, saya nak suruh satu pesanan penting. Jaga Al-Quran. Baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Sebab Quran insya-Allah dia akan jadi penyelamat kita di zaman fitnah ini. Syiah makin kuat. Minta maaf saya cakap, Syiah makin kuat. Penyebaran fahaman Syiah makin dahsyat sekarang, disokong oleh orang-orang yang telah jadi lunak dengan Syiah. Dulu bila tengok jenayah Syiah terhadap umat Islam di Syria, oh Syiah jahat. Tapi sekarang ni berubah pula sekejap, sebab zaman fitnah. Tapi yang saya boleh minta, jagalah Al-Quran. Sebab apa? Bila awak baca Al-Quran dan hafal, insya-Allah akidah awak akan mantap. Contoh, tadi saya baca satu kitab Syiah, Al-Majlisi juga, ulama Syiah Al-Majlisi, Muhammad Baqir Al-Majlisi, kitab Bihar Anwar. Ada seorang datang kepada Imam Abu Abdullah, yakni Ja'far. Kebanyakan penipuan berlaku atas Imam Ja'far. Tiba-tiba ada seorang baca ayat ni. Tengok ayat ni. Ayat 117. Surah At-Taubah.
Saya akan baca. Ada orang baca ayat ni depan Imam Ja'far. Ayat ni penting tuan, dengar ayat ni. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Cuba tengok surah At-Taubah ayat 117. Saya ulang balik bacaan dia. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Ayat berapa? 117 surah At-Taubah. Orang itu baca ayat ni depan Imam Ja'far kononnya. Tapi tuan, Imam Ja'far, adik-adik, tidak ada kaitan dengan Syiah. Ditipu banyak atas nama dia. Sebab tidak ada aliran agama yang terpesong, yang sesat, yang banyak menipu atas imam-imam ini seperti Syiah. Qala Imam Syafi'i, ma ra'aitu akdzaba min ar-Rafidah. Imam Syafi'i kata, aku tak pernah jumpa orang lebih banyak menipu daripada Rafidah. Sebab kita panggil Syiah ar-Rafidah, kerana mereka telah tolak sahabat Rasulullah SAW. Nah. Jadi ayat ni rasa kena tulis juga. Boleh saya tulis? Baik, insya-Allah. Panjang tak? Boleh. Slow. Oh ni, siapa tak? Bismillah. Saya boleh turun sini. Jazakallah khair. Allah, berat ni. Taib, kita tengok ayat ni ya. Bismillah. Tengok. Laqad taba. Laqad taba. Laqad taba Allahu. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. Okey, nampak? Ni ayat ni, bila saya tengok Syiah telah ubah, saya risau sangat. Itulah ancaman paling bahaya, ancaman atas Quran. Tengok, nampak surah At-Taubah, tapi mereka pun macam dahaga ke mana. Tak ada. At-Taubah ayat 117. Oh, macam nak mati pun. Surah At-Taubah. Cuba buka. Kalau buka Quran, tengok ayat ni. Quran Allah akan jaga. Tidak akan berubah, insya-Allah. Sebab Allah yang jaga Quran, bukan kita. Tiba-tiba tengok, Syiah kata ayat ni tak betul. Syiah kata, bila dalam riwayat Al-Majlisi, orang itu nama dia Aban. Aban kata, aku dengar orang Islam baca ayat gini. Lalu kononnya Imam Ja'far marah. Dia kata, apa ni? Baca. Barakallahu fiik. Oh, ni baru ni. Masih banyak. Laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansar. Dalam Quran kita nak ubah satu harakah pun tak boleh. Taib. Tiba-tiba Imam Ja'far kata tak betul. Sepatutnya bacaan yang kami terima, laqad taballahu bin nabiyyi. Dia buang yang ala, dia letak bi. Tengok. Kenapa mereka buat gitu? Fahaman mereka. Tengok. Laqad taballah, asalnya Allah telah bertaubat atas Nabi Muhammad dan Muhajirin dan Ansar. Allah bertaubat, bagi taubat. Bagi Syiah tak setuju. Apa laqad taballahu 'ala nabi? Dia kata Allah taubat bin nabi.
bersama Nabi Allah bertaubat. Maksudnya mereka buat Allah dengan Nabi satu tahap. Tengok, laqad taballahu bin nabi wal muhajirin wal ansar. Maka mereka ubah ayat ni dalam kitab mereka. Saya risau apa? Sebab bila Quran kita orang telah mula bertikai, apa yang tinggal? Jadi kita akan jadi celaru. Quran kita pun tak betul. Ni dalam akidah kita umat Islam, rujukan nombor satu apa dia? Quran. Bayangkan Quran kita dah mula ragui. Quran ada ayat gini. Gua hanung ini pun. Minta maaf, kita di Malaysia ni, kita ada qiraat Hafs an Asim. Betul tak? Kita qiraat Hafs an Asim. Tiba-tiba imam mari baca qiraat lain. Kita dah bengong ke tak? Bengong. Minta maaf, kita baca wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Betul tak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semua pandai, alhamdulillah. Tiba-tiba tu imam mari baca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Gini Tok Imam. Bukan Tok Imam baca, Tok Bilal dengan Tok Siok. Mana Tok Imam sesat dah. Padahal ni qiraat yang masyhur dipanggil qiraat Warsh. Tapi bila tapi alhamdulillah umat Islam kita hebat. Bila Tok Imam baca qiraat lain, berat dah makmum. Bayangkan kalau imam baca bacaan ikut Syiah, lagi berat. Telah ubah. Taib, dalam surah, tengok surah ni, surah At-Taubah. Antara kesesatan cubaan Syiah untuk mempertikaikan Al-Quran dalam surah Al-Insyirah. Tahu surah Al-Insyirah? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Syiah tambah wa ja'alna 'aliyan sihrak. Dikata sahabat Rasulullah telah cicir satu ayat, wa ja'alna 'aliyan sihrak. Bayangkan kalau kita orang dah mula meragui Al-Quran, kita risau ke tak? Risau. Itulah antara ancaman paling dahsyat yang Syiah akan masuk dalam Quran. Taib. Yang kedua, ancaman kedua dalam Syiah, adik-adik yang dirahmati Allah, yang datang mengenai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Syiah ni percaya bahawasanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sahabat, kononnya bagi Syiah, sahabat telah murtad. Ya Latif. Dan ini masalah besar. Taib, tengok. Antara ulama mereka dipanggil Al-Imam Ibnu Babawayh. Ibnu Babawayh antara ulama Syiah. Disebut dalam kitab dia, dikata kana as-sahabatu yukhfuna an-nifaq. Astaghfirullah, satu dakwaan yang kufur. Dikata sahabat sebenarnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, mereka simpan nifaq. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, azharu al-adawata li Ali wartaddu jami'an illa arba'ah. Imam ini Ibnu Babawayh dikata semua sahabat telah murtad kecuali 4 aja yang tak murtad. Yang tak murtad bagi mereka Abu Dhar, Ammar Ibn Yasir, Al-Miqdad wa Salman Al-Farisi. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bilangan mereka beribu-ribu sahabat, bagi mereka, bagi Syiah, semua murtad kecuali 4 saja. Tapi bila Syiah baca Al-Quran, mereka jumpa satu ayat dalam surah Al-Hujurat. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Innal ladzina yubayyi'unak, mereka yang telah bai'ah kepadamu wahai Muhammad, innal ladzina yubayyi'unak innama yubayyi'una Allah, mereka sebenarnya berbai'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi fawqa aydihim. Ketika bai'atul ridwan, tak tahu adik-adik tahu tak bai'atul ridwan? Tak pernah dengar? Bai'atul ridwan berlaku setelah Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utuskan Sayyidina Uthman radhiyallahu an supaya minta dengan orang Quraisy buka kota Makkah supaya Rasulullah dan sahabat boleh buat umrah. Tiba-tiba terima
orang Quraisy telah tahan Uthman dan sekat dia, sampai khabar angin kepada Rasulullah bahawasanya Uthman telah dibunuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana sayang kepada Uthman, Rasulullah letak tangan, qala hadhihi yadi li Uthman. Rasulullah kata, inilah tangan aku untuk Uthman. Wa hadhihi yadu Uthman man yubayi'uni 'ala al-maut. Rasulullah kata, siapa boleh bai'ah untuk aku supaya mati demi Uthman. Lalu datang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir 1,400 sahabat bai'ah kepada Rasulullah. 1,400. Jabir radhiyallahu an, sahabat Rasulullah kata, ketika itu kami hampir 1,400. Ni ketika bai'atu ridwan. Allah kata, innal ladzina yubay'unak innama yubay'un Allah. Mereka yang berbai'ah, berjanji kepada Rasulullah untuk teruskan perjuangan sampai mati, sebenarnya mereka telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Syiah kata sahabat semua murtad tinggal 4, macam mana 1,400? Nampak? Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang memuji sahabat. Contoh, surah Taubah. Tengok ayat ni. Minta maaf, hari ni saya banyak bawa ayat. Kesian Kak Adik, boleh ke tak ni? Alhamdulillah. Faham ke tak Ustaz cerita ke Ustaz seorang? Siap naik lagi, berdiri. Tak apa, adik-adik, ingatlah, akidah tu paling penting. Akidah kita paling penting. Letak segala-galanya tepi. Kalau awak hilang Quran, hilang image Rasulullah, hilang sahabat, awak tak ada apa dah. Nak pegang apa lagi? Betul tak? Nak pegang apa lagi? Kita sayang semua sahabat, tak kira Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah, Talha, Az-Zubair, siapa lagi? Abdul Rahman bin Auf. Tapi bayangkan Syiah kata semua murtad. Semua. Kerana mereka sebenarnya nak merosakkan akidah kita. Syiah ni, minta maaf kalau saya kata Syiah ni topeng Islam, tapi dalam bukan Islam. Sebab kita tak akan bertemu mengenai Quran. Kita tak akan bertemu mengenai sahabat. Hatta image Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka hancurkan. Dengar hadis ini. Tapi tadi nak baca ayat tak? Tak apa, kita baca ayat dulu. Ayat mengenai sahabat Rasulullah. Ayat 100 surah Taubah. Tengok Allah kata apa. Saya tulis kat sini. Ada pen baru ke? Ni okey deh? Jelas Jangan silap bola baca. Ni laqad taballahu 'alan nabi. Sebab takut kejap lagi datang orang bawa fahaman Syiah. Dia kata laqad taballahu bin nabi. Tengok dia ubah. Baik. Okey. Tengok ayat ni best. Ayat ni memuji sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan syurga kepada sahabat. Tengok ni. Ayat dia, was-sabiqun al-awwalun. Allah, kalau boleh hafal ayat ni pun okey dah. Awak bawa ayat ni bagi tempat Syiah baca depan dia, dia bengsang terus, mati. Sebab tak boleh nak jawab ayat ni. Saya bagi insya-Allah bekalan baca. Was-sabiqun al-awwalun. Was-sabiqun al-awwalun. Siapa as-sabiqun? Orang paling awal ikut Rasulullah. As-sabiq, paling cepat ikut Rasulullah. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya Allah. Tengok, minal muhajirin wal ansar. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala puji al-ansar dan muhajirin. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي تengok رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Okey tak tulisan saya? Jelas? Allah. InsyaAllah saya nak adik-adik ni hafal ayat ni. InsyaAllah
habis kuliah hari ni, hafal ayat ni. Boleh tak? Bawa bekalan. Semayang nanti sedap sungguh. Masalah kita bila semayang, sebab kita tak ada benda nak baca, baca utula, tu yang mengantuk tu. Tapi bila kita baca ayat baru, insya-Allah salat kita akan khusyuk. Sebab kita faham maksud dia. Taib. Was-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun, orang paling cepat ikut Rasulullah. Siapa orang paling awal ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya-Allah. Siapa dia ni? Siapa jawab? Kemah molek ni. Memang jawab tak tunjuk muka dah sini. Tapi tak apa, hebat. Abu Bakar Siddiq, termasuk Abu Bakar. Tengok. Was-sabiqun al-awwalun, paling awal. Was-sabiqun al-awwalun. Mina. Allah, Allah, cabut dah. Boleh tak? Ni orang Arab bila semangat gitu. Dia Arab dia semangat lain tau. Dia rosak dah mic. Was-sabiqun al-awwalun mina, daripada siapa mereka paling awal? Allah kata al-muhajirin wal ansar. Allahu akbar. Apa cerita mereka? Walladzina tabauhum, mereka yang ikut muhajirin dan ansar. Oh, kena tengok sini, tak boleh tengok sini. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka yang ikut, yang jejak, yang ikut langkah. Ya salam. Bi ihsan, mereka yang ikut sahabat dengan baik. Mereka yang ikut sahabat tak cela sahabat. Mereka ikut sahabat Rasulullah tanpa menghina sahabat. Mereka yang ikut jejak dan amalan sahabat. Allah kata apa? Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum, Allah telah rida. Adik-adik, ni Allah kata radhiya, bukan yarda. Radhiya dalam bahasa Arab fi'il madhi, fi'il lama. Allah pening ya. Jangan pening. Maksudnya Allah telah ridai. Allah telah ridai. Tapi Syiah bila baca ayat ni, terkejut dan minta maaf. Orang-orang Syiah, orang Syiah, dia dalam Syiah tak boleh baca Quran, sebab banyak ayat dalam Quran akan bertentangan dengan akidah mereka. Sebab subhanallah adik-adik, benda paling awal akan diajar oleh orang yang baru masuk Syiah, benci sahabat. Paling awal mereka akan ajar awak, Abu Bakar Siddiq ni tak suka Ali, dia ajar awak gitu. Umar telah curi khilafah daripada Ali. Itulah yang dia akan tanam dalam fikiran umat Islam kita, sehingga akan wujud benih kebencian terhadap sahabat Rasulullah SAW. Paling Syiah tak suka awak sebut nama Umar. Sebut nama Umar depan orang Syiah, boleh bengsang, ataupun kena pergi makan Panadol 2 biji. Dia tak suka sahabat Rasulullah. Sedangkan Allah kata radhiyallahu anhum. Bila Syiah baca, orang Syiah yang baru belajar, dia baca ayat ni, dia kata radhiyallahu anhum, Allah telah meridai. Dia akan tanya tokoh Syiah, wahai tok guru saya, contoh, wahai syekh, wahai ketua Syiah, dia tanya, wahai syekh aku, Allah kata telah meridai, tapi kamu ajak aku benci sahabat, macam mana? Dia akan kata apa? Quran ini telah ubah. Nampak? Itulah masalah Syiah dengan Quran. Kenapa mereka kata Quran ubah? Kenapa mereka menuduh sahabat telah ubah Quran? Sebab mereka akan bertentangan dengan ayat-ayat yang memuji sahabat Rasulullah SAW. Allah kata radhiyallahu anhum wa radu an, sahabat pun meridai, menyayangi Allah. Kemudian wa a'adda lahum jannat, Allah telah sediakan syurga-syurga. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah Subhanahu wa taala telah sediakan syurga-syurga yang sungai-sungai mengalir bawahnya, tahta al-anhar, khalidin, Allah khalidina fiha, kekal. Allah kata khalidin, kekal di dalamnya, dalam syurga, abada. Apa maksudnya abada? Selama-lamanya, forever. Fuqammah walak ni, ni orang putih ke mana? Abada. Allah kata Allah telah ridai sahabat, Allah telah sediakan syurga. Allah Subhanahu wa taala kata mereka kekal dalam syurga abada. Dzalikal fawzul azim, itulah kejayaan, fawzul azim, itulah kejayaan, kejayaan yang paling
istimewa, paling besar, paling agung bagi sahabat kalau kita ikut. Jadi ni ayat berapa? Ayat 100 surah At-Taubah. Saya tak risau, insya-Allah saya tak risau. Kalau adik-adik kita ni pegang Al-Quran, bila adik ni baca Al-Quran, hafal Al-Quran dan sayangi Al-Quran, insya-Allah saya tak risaukan korang. Saya risau Syiah ni sebenarnya boleh masuk kepada 3 kelompok. Syiah mudah masuk dengan 3 perkara. Yang pertama, mustanqa'ul jahl, dia akan sasarkan orang yang jahil. Kedua dia akan sasarkan orang yang berta'assub. Minta maaf, orang suka ta'assub, tak suka buka minda, dia akan jadi sasaran mereka. Yang ketiga, Syiah ni akan sasarkan masyarakat yang miskin. Tapi alhamdulillah kita kat Malaysia, alhamdulillah negara yang bukan miskin. Syiah boleh tersebar di Indonesia, tapi insya-Allah di Malaysia tak akan tersebar. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah jaga negara ini, Syiah tak akan tersebar. Sebab alhamdulillah kita ada jabatan agama yang hebat, kita ada JAKIM. JAKIM ni masya-Allah main peranan besar untuk menyekat kemasukan Syiah. Insya-Allah jabatan agama kita pun tahu keselewengan Syiah. Sebab adik-adik, Syiah ni tidak ada Syiah sesat dan Syiah baik. Sekarang ni Syiah Ithna Ashriyah semua sesat, bahkan mereka keluar pada Islam. Taib. Kita Allah sayang juga nak badan tak? Sebab tulisan comel, Tapi hafal tak? Kita ulang bersama-sama dulu. Taib. والسابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم kita الذين اتبعوا kita ikut نحن الأتباع نحن أتباع الرسول نحن أتباع الصحابة. Kena bangga kita yang ikut Rasulullah, kita ikut sahabat. At-tabi'in, sebab tu panggil at-tabi'in. Allahu Akbar, ya Allah, guana demo ni marah semacam wat-tabi'in walladzina اتبعوهم bi-ihsan. Kena ikut tapi cara baik. Jangan maki hamun sahabat Rasulullah, jangan mencela, jangan cari keaiban sahabat, jangan cuba untuk menjatuhkan sahabat. Hatta Muawiyah radhiyallahu an, Muawiyah yang Syiah tak suka. Muawiyah yang Syiah suka cela nama dia. Muawiyah yang orang Islam kita pun dah ikut lunak dengan Syiah, kata Muawiyah gini-gini. Muawiyah adalah antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita berhenti kejap, kita dengar azan, kita sambung insya-Allah. Saya pun boleh rehat sebentar. Sini. Boleh. Bismillah. Allahu Akbar. Banyak wire macam orang masuk hospital. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث الله المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, insya-Allah kita masih lagi nak menunjukkan kecelaruan akidah Syiah khususnya mengenai Al-Quran dan tuduhan mereka kepada sahabat bahawasanya sahabat telah ubah Al-Quran. Dan kita dengar dulu kata Al-Khumaini, Al-Imam Ayatullah Al-Khumaini dalam kitab dia Kashful Asrar. Tak apa, nanti insya-Allah kalau nak cari pun dalam internet sekarang ni, kita dalam sekarang ni dunia kita, dunia terbuka, semua terdedah, tak ada benda tersembunyi, sebab kita ada internet yang semua maklumat, setiap perkara kecil pun awak boleh cari di internet. Kitab Khumaini ada dalam bahasa Arab, dalam Parsi, bahasa Parsi dan Urdu. Tengok dia kata apa dalam muka surat 114. Kita kena belajar, setiap dakwaan kena ada bukti. Itulah yang diajar oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Ada dakwaan, bawa bukti. Qala Al-Khumaini, "Laqad kana sahlan 'alaihim," ay sahabah. Dengar ni, dengar betul-betul supaya awak faham siapa itu Khumaini. "Laqad kana sahlan 'alaihim as-sahabah an yukhriju hadhihi al-ayat min al-Quran." Khumaini kata, bagi sahabat mudah untuk mencicirkan, mengecualikan ayat-ayat dalam Quran. Wa yatanawalu al-kitab as-samawi bit-tahrif. Bagi sahabat sangat mudah untuk tahrif Al-Quran, kitab Allah ini. Sahabat bagi mereka mudah untuk ubah ayat-ayat Al-Quran. Wa yusdilu sitar 'ala Al-Quran. Dan bagi sahabat mudah juga, mereka telah ada peluang untuk tutup tirai atas banyak ayat yang mereka tak nak. Wa yughayyibuhu 'an a'yunil 'alamin. Dan sahabat telah dapat peluang untuk menghilangkan Quran daripada mata-mata ramai orang. Maksudnya Khumaini percaya bahawasanya sahabat telah ubah Al-Quran. Inna tuhmat at-tahrif allati yuwajjihuha al-muslimun. Dengar ni paling dahsyat. Inna tuhmat at-tahrif allati yuwajjihuha al-muslimun ila al-yahud wan nasara innama thabatat 'ala as-sahabah. Imam Khumaini kata akhirnya, tuduhan kita orang Islam menuduh Yahudi dan Nasrani bahawasanya mereka telah ubah Taurat dan Injil, hakikatnya tuduhan itu telah dilakukan oleh sahabat sendiri.
Apa yang adik-adik faham? Apa yang adik-adik boleh kupas daripada kata-kata Khomeini? Sila bagi pendapat. Khususnya terakhir, tengok dia kata apa? Inna tuhmat at-tahrif allati yuwajjihuha al-muslimun ila al-yahudi wan nasara innama thabatat ala as-sahabah. Tuduhan yang orang Islam dok lempar kepada Yahudi dan Nasrani, kepada Yahudi dan Nasara, kononnya mereka telah ubah kitab mereka, sebenarnya sahabat telah lakukan perkara yang sama. Apa maksudnya? Tak ada benda yang boleh tangkap. Terbaik, Masya Allah. Ni askar mari mana ni? Masya Allah. Askar Islam ni, ni askar akidah. Tepat. Tengok tuan-tuan. Dia kata maksudnya, kita jangan nak tuduh sangat Yahudi dan Nasrani. Khomeini kata jangan nak tuduh sangat Yahudi dan Nasrani, kononnya mereka telah ubah kitab Injil dan Taurat. Sebenarnya sahabat telah awal lagi telah mengubah Quran. Bermaksud, sekarang ni kalau musuh Islam nak serang kita, mudah ke susah? Jawab. Musuh Islam, Yahudi nak serang, mudah ke tak? Mudah. Senang. Jalan Yahudi dan Nasrani nak serang Islam, mudah sekarang. Sebab Khomeini kata, ya, sahabat telah ubah Al-Quran. Jadi tidak ada kitab yang maksum. Betul tak? Yahudi dan Nasrani, kalau kita nak kata Quran kita kekal, tidak diubah, ulama kamu sebut benda ni. Siapa ulama kami? Khomeini. Kita jawab, Khomeini bukan Islam. Ya tuan. Sebab itulah Syiah ni bahaya dia, bila menyusup menggunakan nama Islam, sedangkan mereka adalah musuh di bawah selimut. Jelas ke tak? Bagaimana kita nak kata Syiah Islam? Itulah persoalan yang timbul sekarang ni. Syiah Islam ataupun tidak? Taib. Saya nak bagi tahu adik-adik, jangan ingat benda ini untuk kita provoke ataupun naikkan sentimen benci. Tak, ni adalah ilmu. Syiah sebagai manusia, dia hidup bersama kita, tak ada masalah. Tapi kena berhati-hati dengan akidah dia. Dan kita tetap ajak Syiah untuk hidayah. Betul tak? Kita ajak. Hatta orang Kristian, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ajak mereka. Betul tak? Allah kata apa? قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. Tengok, قل يا أهل الكتاب, wahai Kristian dan Yahudi, ta'alau, mari, ila kalimatin sawa, mari untuk kita bertemu atas satu kalimah, bahwasanya jangan sembah kecuali Allah. Adakah bermaksud kita tak boleh nak ajak Syiah untuk dapat hidayah? Tak, kita ajak mereka, kita dakwah mereka, tapi dalam masa yang sama berhati-hati. Sebab sekarang ni Syiah dia akan guna satu taktik yang lama, bukan baru. Taktik ataupun rancangan at-taqrib. Tahu at-taqrib itu apa? Nak dekat. Mari kita Syiah dengan Sunni sama, janganlah kita nak balah. Kita ni dekat, kita pun sembah Allah yang satu. Betul tak? Taqrib. Tapi sebenarnya taqrib ni adalah satu rancangan yang sangat licik yang dimainkan oleh Syiah supaya dia masuk sebarkan tasyayyu'. Kita tanya, kenapa Iran tidak membuka pusat taqrib di Qum? Kenapa tak buka? Kami nak taqrib, beres. Buka pusat Islam Sunni di Qum. Tak akan. Buka pusat taqrib di Najaf. Tak ada. Kenapa tidak ada masjid untuk Ahlus Sunnah di Iran? Tak ada. Tanyalah pegawai-pegawai kedutaan Malaysia di Tehran. Mereka sembahyang Jumaat kat mana? Tanya mereka. Saya pernah jumpa seorang pegawai bekas pegawai kedutaan Malaysia di Tehran. Dia cerita semua. Dia kata, Ustaz, memang kami ketika itu kita pergi sembahyang Jumaat di bangunan kedutaan Saudi, situlah kita sembahyang Jumaat. Saya tanya, kenapa kamu tak pergi sembahyang Jumaat di masjid-masjid orang Syiah? Dia panggil, mereka Syiah tidak ada salat Jumaat. Tak ada. Mereka ada khutbah, tapi khutbah mereka pelik, naik seorang turun seorang.
Siapa pernah tengok khutbah orang Syiah? Dia khutbah dia 4-5 orang naik turun. Mana ni? Bila nak semayang, rupanya dia tak boleh semayang sampai munculnya Imam Mahdi mereka. Dia tak ada salat Jumaat. Sebab itulah orang Islam Sunni tak ada masjid di Tehran. Ada, kecil sangat, tersorok dan tersembunyi. 4 saya cari, 4 masjid tapi kecil macam surau kita, tapi tempat tersembunyi, dan mereka tidak ada lesen untuk menunaikan salat Jumaat berjemaah. Subhanallah. Macam bunyi saya. Kemudian yang paling kita takut, bila mereka nak ajak kita untuk takrib, mereka tak nak buka pusat-pusat sebarkan fahaman Sunni di negara mereka. Mereka nak takrib supaya buka pusat tasyayyu' di Malaysia. Nampak? Takrib ni nama sedap, tapi di belakang dia satu muslihat yang sangat licik dan jahat adalah sebarkan fahaman Syiah di Malaysia. Dia orang suka kalau orang, minta maaf, kalau orang Melayu kita ni dah ada yang Syiah, berat balah kita. Sebab dalam kita panggil dalam fahaman Syiah ni, teori dia ada satu benda kita nampak setiap 10 Muharram. Tengok tak dipanggil Yaum Ashura. Tengok mereka buat apa? Meratapi diri. Dan mereka akan buat satu persembahan besar-besaran di tengah-tengah bandar besar untuk pukul diri dengan pisau dan rantai sehingga terkoyak-kolek belakang mereka. Bila kita tanya, buat apa gitu? Mereka kata nak meratapi kematian Al-Husain. Dan mereka akan angkat spanduk-panduk ni, tulis Ya li tharatil Husain. Manakah mereka yang nak manakah pembela-pembela darah Husain? Kita tanya, kamu nak apa? Kamu nak cari dendam apa? Husain dah lama meninggal syahid, gugur syahid, dia cucu Rasulullah. Kita pun sedih atas kematian. Tapi kenapa kamu ritual ini kamu bangkit setiap tahun? Apakah motif kamu? Motif sebenarnya adalah menanam benih kebencian supaya awak akan jadi simpan dendam terhadap pembunuh Al-Husain. 1300 tahun telah Husain gugur syahid. Kenapa nak bangkit balik? Nampak? Di situlah adik-adik muncul banyak tanda soal. Taib. Saya nak, insya-Allah tak nak panjang sangat. Kesian kat adik-adik pun banyak latihan, nak balik rehat. Kita tahu askar kita ni orang hebat. Tak tidur, bukan macam kita balik lagi bahan pula makan. Ni mesti pagi pukul berapa esok bangun? Sebelum subuh tau. Masya-Allah, orang hebat ni. Kita kadang-kala orang awam ni tidur rumah tak bangun-bangun subuh. Tapi perwira-perwira kita ni masya-Allah bangun pukul 5 pagi. Pukul berapa bangun? 5 tahajud ni. Tak apa, jihad juga. Jaga negara. Jaga negara, jaga sempadan ni jihad juga. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Hadis sahih Bukhari, wa rawahu Imam Muslim. Tengok hadis kita, hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dua mata, ainani la tamassahum an-nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, satu mata yang menangis kerana takut pada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, satu lagi mata perwira-perwira askar-askar kita yang menjaga sempadan. Batat tahrusu fi sabilillah. Tidak ada orang seperti adik-adik perwira negara yang menjaga keselamatan, menjaga sempadan, dan juga termasuk tentera kita, polis kita, semua ni masya-Allah perwira yang menjaga sempadan insya-Allah. Baik. Saya kat mana tadi? Okey. Hadis yang terakhir, hadis palsu yang menunjukkan bagaimana Syiah telah melampau dalam segi memuja Ali sehingga menjatuhkan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat balik hadis ini palsu, yakni tidak benar. Tapi Syiah ni mudah nak buat hadis sebab mereka tidak ada ilmu sanad. Mereka tak ada ilmu hadis. Hadis ini berbunyi, kononnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta atas nama Rasulullah mereka menipu. Tak peduli mereka. Agama ciptaan manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu thalathan wa aliyun mushariki fiha. Hadis ini saya ambil mana? Kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah.
Kena bawa bukti. Kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, karangan Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi, ulama Syiah yang tidak lagi menggunakan taqiyah. Sebab ulama Syiah ini berada di negara nama dia Ad-Daulah Safawiyah. Sebelum Iran ada negara Syiah nama dia Daulah Safawiyah. Jadi dia tak gunakan taqiyah. Terus disebut hadis ini yang menjatuhkan imej Rasulullah. Dia kata, kononnya Rasulullah sebut, aku telah diberikan tiga kelebihan dan Ali menyertai aku. Tiga kelebihan Rasulullah, Ali menyertai Rasulullah. Yang pertama, u'titu liwa al-hamd wa aliyun hamiluh. Kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Ali sertai. Tapi dalam hadis palsu, jangan percaya. Jangan pula keluar kejap lagi kata, oh Ustaz Muhyi bagi hadis sedap juga ni. Berada hadis palsu, penipuan Syiah atas Ali dan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tiga kelebihan Rasulullah dapat dan Ali menyertai. Yang pertama, u'titu liwa al-hamd wa aliyun hamiluh. Aku telah diberikan panji kesyukuran dan yang pegang panji itu di hari kiamat adalah Ali. Ini satu. Rasulullah dapat kelebihan, Ali menyertai. Ali pun kongsi sekali. Sebab Ali bagi kita sebut Syiah ni Imamiyah, imam bagi dia tinggi, lebih tinggi pada Nabi. Yang pertama. Yang kedua, wa u'titul jannata wan nar wa aliyun qasimuhuma. Tapi ini haram, palsu. Dikata Rasulullah kata, aku telah diberikan api neraka dan syurga, dan yang membahagikan manusia siapa yang layak masuk syurga, siapa yang layak masuk api neraka adalah Ali. Astaghfirullah. Kufur ke tak situ? Kufur. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak kuasai syurga dan api neraka, betul tak? Siapa yang kuasai api neraka dan syurga? Allah. Tengok penipuan atas Rasulullah. Kononnya wa utitul jannata wan nar wa aliyun qasimuhuma. Ali yang membahagikan mana yang masuk syurga, mana yang masuk api neraka. Sebab itulah Syiah bila talqin orang mati, tengok, saya tengok satu talqin Syiah. Bila Syiah orang dia mati, dia talqin, qul, dia kata asyhadu an la ilaha illallah, tengok, wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna aliyan wasiyullah wa anna al-Hasan wasiyullah. Kena sebut 12 imam. Sebut Ali, Hasan, Husain, Ali Zain al-Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Sadiq, Musa al-Kadhim, Ali al-Hadi, Muhammad al-Jawad, Ali Allah tak ingat yang ke-10. Yang Ali apa tak ingat? Minta maaf, saya hafal hari tu. Yang ke-11 Al-Hasan al-Askari. Yang ke-12 Muhammad al-Mahdi. Sebelum mati, orang yang tengah nazak kena sebut 12 nama ni. Baik kata Tuan, kadang-kadang orang nazak ni kalau sebut la ilaha illallah masuk syurga, betul tak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ni tengah nak mati kena sebut Allah, 12 pula tu. Jeng bah. Jeng kering. Nak sebut 12. Tanya Syiah pun tak ingat 12 imam dia. Tapi tidak akan diterima syahadah dia selagi tak sebut nama 12 imam. Ya Latif. Saya pernah tengok. Dan ada mereka, ada seorang alim sekarang ni ada di Najaf di Iraq, nama dia Ja'far al-Ibrahimi. Tahu dia kata apa? Maaf melencur kejap, tapi tuan ni kekufuran dan bagaimana mereka agungkan Ali sampai jadikan Tuhan. Dia kata Ali Ibn Abi Talib lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim. Kenapa? Sebab Ibrahim dalam surah Al-Baqarah, biasa dengar ayat ni, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kan Nabi Ibrahim Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahim kata, ya rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah bagi aku tengok macam mana engkau ya Allah hidupkan orang mati. Allah tanya Ibrahim, awalam tu'min, wahai Ibrahim tak beriman? Qala bala, ya Allah aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim kata, cuma aku nak tenangkan hati. Ulama Syiah ni, Ja'far Ibrahim kata, baca ayat ni, tengok, Ibrahim tak beriman kepada Allah, tapi Ali kata beriman kepada Allah, tak payah bukti. Jadi Quran pun mereka bertikai, Ali lebih tinggi daripada Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Sad,
Nabi Sulaiman, kan Nabi Sulaiman kata, Qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman kata, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang manusia lain tak akan dapat selepas aku. Tiba-tiba ulama Syiah kata Ali lebih hebat pada Sulaiman, sebab Ali tak nak dunia, Sulaiman nak dunia. Nabi Sulaiman nak dunia, Ali tak nak dunia. Sampai tahap adik-adik Syiah ni agungkan Ali, dan Ali lebih hebat daripada para Nabi. Taib, saya nak tanya, mana lebih tinggi martabat dia, Nabi ke sahabat? Allah, oh baik, ampun nak balik dah. Assalamualaikum. Tak payah takut dah Ustaz, tak payah takut. Dah akidah kemah dah. Jawab gini, baik dah. Masya Allah, ni perwira sungguh ni. Tengok jawab lalu Ustaz. Nabi, baik, selesai masalah. InsyaAllah tak risau dah. InsyaAllah saya tak risaukan umat Islam kita. Cuma kita habiskan hadis tadi, hadis palsu. Jangan kata hadis sedap ni. Yang kelebihan ketiga, yang pertama apa? Dia kata, Rasulullah kata, aku telah diberikan panji kesyukuran, Ali yang pegang. Yang kedua, Rasulullah telah diberikan syurga dan api neraka yang membahagiakan manusia, Ali. Yang ketiga, qal wa u'titul kautsar, kata Rasulullah. Kononnya dalam hadis palsu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan sungai Kautsar, wa aliyun saqih, yang cedok air bagi orang minum adalah Ali. Semua Ali masuk sekali. Tapi sekarang tengok sambungan hadis ini, wa u'tiya aliyun thalath wa lastu musharikahu fiha. Di situlah bagaimana Syiah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikata, kononnya Rasulullah kata, Ali telah diberikan 3 perkara, aku tak dapat menyertai Ali. Yang pertama, qal u'tiya syaja'ah wa lam u'ta mithlaha. Tahu syaja'ah itu apa? Faham tak? Keberanian. Dikata Ali telah dikurniakan keberanian, tapi Rasulullah kata aku tak dapat macam Ali. Astaghfirullah. Maksudnya Ali lagi berani daripada Rasulullah. Tengok. Sedangkan kita tahu bahawasanya Rasulullah orang yang paling berani. Tengok hadis kita Ahlus Sunnah. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, qal, Anas kata, kunna idza hamiya al-watis nahtami bi Rasulillah. Kita bila kemuncak peperangan, kita pergi, sahabat kata, kami duduk belakang Rasulullah, takut Rasulullah depan sekali. Tapi Syiah kata Ali ada keberanian, Rasulullah tak ada seperti Ali. Ini satu. Yang kedua, wa u'tiya Fatimah zawjatan wa lam u'ta mithla Fatimah. Dan mereka percaya Ali telah diberikan Fatimah sebagai isteri, tapi Rasulullah tak dapat macam Fatimah seperti isteri. Astaghfirullah. Dah Khadijah lagu mana? Tengok, mereka menjatuhkan imej Khadijah radhiyallahu anha. Wa u'tiya al-Hasan wal Husain waladain wa lam u'ta mithlahuma. Dan kelebihan Ali yang aku tak dapat, Ali dapat 2 anak comel, Hasan wal Husain, tapi aku tak dapat macam Ali. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan Al-Hasan wal Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana Syiah telah menjatuhkan imej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana agama mereka agama ciptaan manusia, bukan daripada wahyu. Kita insya-Allah, kelebihan kita umat Islam, kita pegang wahyu, kita ada Quran. Insya-Allah pegang Al-Quran tak akan sesat. Pegang hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak akan sesat. Peganglah amalan sahabat dan peganglah tabi'i yang sayang sahabat. Kita walladzina tabauhum, sambung, walladzina tabauhum bi ihsan. Kita insya-Allah kita yang akan ikut Rasulullah, ikut para sahabat, ikut para tabi'i, dan insya-Allah tidak akan sesat langsung, bahkan insya-Allah kita akan digulung bersama. Kalau kita cinta Rasulullah, masuk syurga. Kalau kita cinta sahabat yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah, insya-Allah kita akan tergolong dalam wa'adni radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha. Tengok ayat ni tak ada min, ayat ni tak ada min, ayat lain semua ada min. Ni tahtaha, subhanallah. Jadi insya-Allah sebelum kita habis, saya buka ruang soalan. Ni baru pukul 9. Saya buka insya-Allah, boleh ruang soalan? Tanya je, jangan risau, tanya je. Jangan rasa malu, jangan rasa berat hati nak tanya. Insya-Allah saya akan jawab soalan selagi saya ada ilmu yang ada dalil, insya-Allah. Sila, bismillah. Fadal Syekhuna. Ada orang cakap Syiah ni ada yang
baik, yang boleh buat kawan. Mana tu? Mana kau benar? Alhamdulillah, ustaz kita tanya, ada orang yang kata Syiah ni baik, boleh buat kawan. Taib. Manusia dengan manusia tak ada masalah. Betul tak? Kita boleh tak berkawan dengan orang buza? Boleh tak? Berkawan, tak ada masalah. Kawan. Boleh tak berkawan dengan orang Kristian? Setakat kawan je. Kawan manusia dengan manusia. Kita bukan agama nak bunuh orang. Kita jumpa orang Kristian, kita kena sebelih. Dah. Allah Subhanahu wa taala sebut apa dalam Quran? Tengok Quran. Allah kata, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. لا ينهاكم الله, Allah tak larang kamu untuk buat baik untuk dengan mereka alladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau agama aliran-aliran lain, Kristian, Yahudi, selagi tak memerangi kita, selagi tak memusuhi Islam kita, kita tak ada masalah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Selagi mereka tak hambak kamu daripada rumah, serang tanah kamu, antabarruhum, buat baik, wa tuqsitu, melaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang yang adil. Tapi apabila Syiah ataupun mana-mana agama serang kita, hambak masuk ceroboh negara kita, adakah kita kata, oh mari masuk rumah, nak buat apa? Aku nak rogol anakmu. Sila tuan, mari. Gitu. Dah. Selagi orang buat baik dengan kita, kita buat baik, betul tak? Selagi orang tu tak kira agama dia, selagi dia buat baik, selagi dia jaga kesusilaan, selagi hormat Islam, selagi tidak menyebarkan fahaman dia yang seleweng, kita beres. Alhamdulillah, negara Malaysia antara negara yang paling hebat menunjukkan hidupan harmoni di antara berbagai agama. Betul tak? Tengok hebatnya orang Islam di Malaysia, boleh hidup dengan Hindu, lagi Buddha, apa? Kristian, macam-macam. Tak ada salah. Islam kita ni agama yang damai, agama yang sayang semua bangsa dan aliran. Tapi masalah bila berlaku di Syria, kita tidak berhati-hati. Masalah penyakit kita, ulama kata, oh Syiah ni sama, ya, tak ada beza. Lama kelamaan Allah Subhanahu wa taala tunjuk bagaimana Syiah mari kat Syria sebelih umat Islam di Syria. Tapi orang tak nak ambil pengajaran. Bila Syiah jadi, minta maaf, bila Syiah menjadi pemimpin, tengok apa jadi kat Syria. Tapi tengok Syiah di Kuwait. Syiah di Kuwait 20%, tapi pemerintahan di Kuwait Sunni. Adakah Sunni buat jahat kat Syiah? Jawab, tak ada. Syiah hidup selamat, aman damai di Kuwait. Tak ada pun seorang pemerintahan Kuwait kacau Syiah. Bahkan selalu dakwah. Tapi ulama-ulama di Kuwait selalu cerita pasal bahaya Syiah. Kerana Syiah selalu depan awak maki hamun Sayyidah Aisyah, maki hamun sahabat. Nampak? Tengok Syiah di Bahrain. Pemerintahan Bahrain Sunni. Syiah di Bahrain lama 50% lebih. Adakah pemerintahan Sunni di Bahrain naya kepada Syiah? Tak ada. Tengok Syiah di Saudi. Syiah di Saudi 20% duduk di kawasan Syarqiyah. Mereka kaya, menyaga, pegang kawasan minyak juga. Adakah pemerintahan Saudi yang Sunni kacau Syiah? Tak ada. Tapi bila Syiah naik kepala, pegang Iraq, apa jadi kat Iraq? Tengok sendiri, habis, hancur. Tengok bila Syiah pegang di Syria, walaupun mereka minoriti, habis umat Islam Sunni kita jadi pelarian. 15 juta pelarian Syria merempak, tak ada negara. Bahkan mereka sekarang ni import, dan mereka membenarkan Syiah-Syiah migran masuk di Syria. Tanah-tanah orang Sunni yang mereka telah lari dijual kepada Syiah dengan harga yang sangat murah. Termasuk tanah makcik saya yang terpaksa duduk di KL. Alhamdulillah Malaysia terima. Tanah dia tak ada, habis. Dah bila nak balik ke mana? Saya pun tak boleh nak balik. Balik kena bunuh terus. Ya, tuan-tuan. Sebab itulah bila tadi orang kata, Syekh, awak nak pergi mengajar kat askar. Ya.
Syekh jangan takut, askar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang kalau Syiah, kalau askar Malaysia Syiah boleh lama dah lari. Tapi alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengok Malaysia Ahlus Sunnah wal Jamaah, adakah kacau mana-mana aliran? Tak ada. Tak ada. Maksudnya Syiah boleh hidup dengan kita, tak ada masalah, tapi berhati-hati dengan. Saya ada seorang kawan Syiah Iraq, duduk, bini dia orang Melayu pula. Allah, pening saya tengok. Saya, tapi nak buat mana? Bini sayang kat dia, dan ada anak dia comel. Tapi bila tengok anak dia, nama anak semua Fatimah, Zainab. Tak apa, kita suka Fatimah, kita sayang, betul tak? Tapi Syiah tidak akan bagi nama Aisyah, tak akan. Kita macam saya, anak sulung saya Sumayyah. Kalau Syiah dengar nama Sumayyah, boleh bagi duit kat awak. Sayang gila nama Sumayyah. Sebab apa? Sumayyah ibu kepada Ammar bin Yasir. Ammar, kan kita sebut, bagi Syiah semua sahabat murtad kecuali 4, termasuk Ammar, Abu Dhar, Al-Miqdad, Salman. 7. Beribu-ribu sahabat lain murtad belaka. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Syiah ni memang dia sangat resis. Kalau nama anak awak Sumayyah, bitih banyak. Saya kerja kedutaan Kuwait 6 tahun, 2004. Mungkin Allah bagi pengalaman untuk kita belajar. 2004 sampai 2010. Kebanyakan pegawai-pegawai diplomatik kami semua Sunni. Tapi datang seorang Syiah, nama dia Abu Ali Al-Fili. Ali Al-Fili, Syiah totok. Boleh kata Syiah totok. Dia tak pernah semayang. Kami Sunni di dalam kedutaan di KL Jalan Tun Razak, kita semayang kat bawah, kita turun semayang. Tapi dia tak akan sertai kami, tak akan semayang. Kemudian kita tengok di bulan Ramadan, dia tak akan buka puasa sekali, dia akan tunggu sampai Isyak baru buka puasa. Sebab mereka nak pastikan gelap, dia tak sama. Kemudian Ali Al-Fili ni bila datang, dia jumpa seorang Syiah seorang lagi. Datang pok-pok dia, jumpa dia seorang, tak nak jumpa orang lain. Tiba-tiba saya ada urusan, bos saya ni yang Syiah panggil. Dia panggil saya, Muhib, ta'al. Saya pergi. Tiba-tiba ada seorang kawan dia Syiah tu. Dia tanya, nama awak apa? Saya kata Muhib. Saya pun risau juga, Syiah ni. Andak aulad? Muhib, andak aulad? Mau ada anak? Ya. Nama awak anak apa? Anak sulung? Saya kata Sumayyah. Sumayyah? Tuan, wallahi ambil dia, orang Syiah ni, dia ambil duit dia, keluar 300. Ni untuk Sumayyah. Kejut saya. Mana ni? Rupanya baru saya fikir, Sumayyah, ibu Ammar, mereka sangat sanjung Sumayyah. Ya Allah, nama Sumayyah, nama Ali, nama Zainab, nama Fatimah, attah. Tapi nama Aisyah, kalau bunyi nama Aisyah, dia boleh mati makan Panadol 3 biji. Mereka tak suka nama gitu. Tapi kita tak ada masalah, nama anak saya Sumayyah, tak ada masalah, aku Sunni. Kita sayang Sumayyah, sayang Fatimah, sayang Aisyah, sayang Zainab, sayang Khadijah, sayang belaka. Kenapa nak pilih kasih? Hatta nama orang nak pilih kasih. Mereka tak ada Umar, Ali tak, Umar tak ada, Abu Bakar tak ada. Nama Ali, Hussein. Jadi kawan saya Iraq tu, dia ada, bukan ni, dia baik, jangan risau. Dia ada resort. Tak nak sebut di mana. Dia biar, alhamdulillah, tengok Malaysia hebat. Malaysia adil. Walaupun di Syiah, dia boleh menjaga, boleh buka resort. Tak ada orang sekat pun. Tak ada masalah. Tapi saya pergi rumah dia, pergi resort dia, dia bagi bilik free. Jangan main-main. Syiah ni kadang-kadang bitih banyak. Jangan, bitih banyak. Saya pergi resort dia comel. Resort dia, nama dia, tak payah sebut tak apa. Kita kesian kat dia, dia baik. Cumanya saya pergi tengok tukang masak dia, dia buat nasi Arab sedap. Tengok kambing. Tapi bila tangan tukang masak, dia kata, ya Ali, ta'al. Ali, tak apa, mungkin biasa. Tukang masak kedua, Hussein. Tukang masak ketiga, Hasan. Berat ni. Tak ada ke nama Umar ke? Tak ada. Bila saya tanya dia, tukang masak awak mari mana? Dia kata Yaman. Saya tengok tukang masak dia, dia letak dah nasi ni, sedap nasi kambing. Sedap balik, berasak ni, sedap ni. Tapi saya risau, takut tukang masak Syiah. Takut juga. Sebab tukang masak Ali, Hussein, Hasan. Saya tanya, Syiah mana? Bukan, saya tanya Yaman mana? Dia kata Ta'iz. Kau bimbel juga ni. Saya cakap kat rumah,
sedap nasi ni, tapi saya rasa tukang masak Syiah ni macam mana? Macam mana abang? Baik kita kata kenyai, anak baba kami lapar ni, senyap tak apa, kita makan tempat lain. Masih banyak kita nak makan, takut, sungguh takut. Sebab bukan apa, kita berkawan tapi kita risau. Sama lah macam awak pergi rumah orang Kristian masak kat awak, masak ayam, tapi tengok bekas dia masak tu, bekas dia masak, tak tahu masak apa sebelum tu. Boleh tak nak makan rumah orang Kristian? Boleh. Awak rasa nak pergi makan tak? Kita hormat, tapi maaf, tak apalah, lain kali ya boh. Sebab itulah kita dengan Syiah. Seperti mana agama lain, kita hormat, kita boleh berkawan, tapi kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Sebab kita takut dalam keadaan tidak sedar, dia akan tarik kita lama kelamaan, bitih. Dan untuk ketahuan semua, Iran, kalau awak boleh menyebelahi dia, dia akan bagi duit banyak. Sebab antara peruntukan kerajaan Iran, 1/5 dia panggil Al-Khums. Iran kaya, minyak banyak, tapi dia tak guna untuk rakyat dia. Rakyat dia susah, ekonomi dia teruk. Tapi Iran sangat hebat untuk memberikan peruntukan kepada mereka yang sanggup sebarkan fahaman Syiah, faham sendiri ya. Kita mungkin bab akidah tak ikut, tapi bab duit takut. Bab duit, 1,000 ni jumpa kat tepi tu takut tu. Takut bab duit. Sebab Iran asal dia negara kaya. Syria kaya, Iraq kaya. Tapi bila Syiah pegang, kebanyakan kekayaan ini digunakan supaya hapuskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti mana di Syria, yang paling sedih, negara yang terapung atas lautan minyak mentah. Syria mempunyai 10 telaga minyak yang boleh menjadikan rakyat Syria, 80 juta rakyat Syria boleh hidup mewah, lebih daripada Qatar. Tapi sayangnya duit ini digunakan untuk bayar harga senjata yang rejim Assad beli dengan Rusia, suruh Rusia mari bom rakyat sendiri. Akhirnya kitalah jadi mangsa, kitalah jadi pelarian. Wala haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan insya-Allah ada penjelasan. Jangan ingat kita ni jenis nak provoke, nak menanam kebencian, tidak. Tapi belajarlah. Belajar pasal Syiah. Belajar. Makin lama awak belajar, makin awak faham dan sedar bahawasanya Syiah bukan Islam. Syiah bukan Islam. Dan saya bertanggungjawab apa yang saya kata. Setelah kita tengok akidah mereka, Quran telah ubah, sahabat bagi mereka telah murtad. Apa lagi kita baca lagi? Apa lagi? Masya Allah, ni rasa ni paling banyak dia hafal, padahal duduk belakang. Masya Allah, hebat. Alhamdulillah, kemah. Dan kita telah tengok bagaimana Syiah dalam hadis palsu mereka telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hatta Sayyidina Ali pun mereka hina dalam satu kitab lain. Ada lagi soalan? Tak apa, tanya, bismillah. Tak ada? Tak, boleh Ustaz, sila. Baik, okay. Bagaimana pula dengan pendapat mengatakan Syiah ni satu cabang ataupun satu mazhab yang boleh kita diiktirafkan yang ada Islam? Mazhab, minta maaf Ustaz Hamdan. Ustaz Hamdan tanya bagaimana dengan pendapat yang kata Syiah itu adalah mazhab. Mazhab ikut mana? Saya tak tahu. Baik. Gini. Ambil kitab ni, ambil kitab sekali lagi. Al-Anwar An-Nu'maniyah. Tulis. Saya kalau tuan-tuan, kalau adik-adik hanya dengar takut lupa, tulis Al-Anwar An-Nu'maniyah, karangan Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi. Kita bukan nak puji dia, tapi ilmu kena belajar. Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi. Sayyid Ni'matullah. Saya tulis kejap Tulis kitab ni. Nak bangun macam-macam wire. Okey. Bismillah. Tulis kat sini, ni kitab dia. Nama dia kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah. Carilah kitab ni. Al-Anwar An-Nu'maniyah. Al-Anwar An-Nu'maniyah, karangan Sayyid, antara ulama besar muhaddith
Ni'matullahil Jazairi. Ulama Iran. Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi. Bukan daripada Algeria, tapi gelaran dia. Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi meninggal tahun 1121 Hijrah. Cari. Dia kata apa? Tengok dia kata apa. Qal fa inna nahnu wa ahlu sunnah la najtami'u la ala Quran wala ala nabi wala ala khalifah. Dia kata, kita dengan ahlu sunnah tidak akan bertemu sama ada atas Quran, kitab dia. Kalau tak silap, jilid kedua, muka surat 92. Carilah dulu kitab ni. Jilid, dia ada 2 jilid ke? Jilid, macam mana tulis jilid? Tapi ni bahasa Arab ni, boleh baca? Jilid 2, muka surat 93 kalau tak silap. Taib. Dia kata kita dengan ahlu sunnah tidak akan bertemu sama ada atas kitab, la naltaqi ma'hum ala ilahin wala nabiyyin wala khalifah. Kita dengan ahlu sunnah tidak akan bertemu sama ada dengan Tuhan ataupun nabi ataupun khalifah. Fadhalikal ilah alladhi nabiyyuhu Muhammad wa khalifatu nabiyhi Abu Bakr laysa ilahuna wa nabiyyuhu laysa nabiyyuna wa khalifatuhu laysa khalifatuna. Faham ke tak? Bahasa Arab pula. Dia kata, Tuhan itu, yang Nabi dia Muhammad, yang Nabi itu khalifah pertama Abu Bakar, bukan Tuhan kami, dan Nabi itu bukan Nabi kami, khalifah itu bukan khalifah kami. Jelas ke tak? Kita tak bertemu satu Tuhan, kita tak bertemu satu Nabi, tidak bertemu satu khalifah. Betapa mereka benci kepada Abu Bakar sampai mereka nafikan Nabi yang melantik ataupun sayang kepada Abu Bakar bukan Nabi mereka, dan Tuhan itu yang menerima Abu Bakar jadi khalifah bukan Tuhan mereka. Bagaimana kita nak anggap mazhab? Boleh jawab? Saya pun jadi bingung pula. Nak anggap mazhab lagu mana? Boleh? Baik. Ada satu kitab, Allahu Akbar. Kitab ni saya pernah letak kat Facebook, karangan bukan Ibnu Babawai, ada ulama Syiah, saya tak ingat, minta maaf. Tapi dia bawa satu hadis. Dikata ada orang tanya Imam Ja'far. Tengok, dengar ni, fiqh, kalau buat fiqh, tengok, kita dengan dia kata mazhab, baik, tengok mazhab dia. قال جاء رجل إلى إمام أبي عبد الله يعني جعفر قال يا إمام ما حكم الرجل الذي يطئ زوجته في نهار رمضان ما حكمه أستاذ dah faham dah pandai di bahasa Arab ما حكم الرجل الذي يلوط ويطأ زوجته من دبرها في نهار رمضان. Orang tanya Imam Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, apakah hukum seorang lelaki yang bersetubuh dengan isteri dia di siang Ramadan, disetubuh ikut belakang? Astaghfirullah. Tahu tak, liwat dengan isteri, apa hukum dia? Qal laysa 'alayha syai' wa la taghtasil wa siyamuha sahih. Jawab Imam Ja'far, kononnya, tapi semua ni rekaan. Jawab Imam Ja'far dalam jawapannya sangat pening rasa. Suami yang bersetubuh dengan isteri ikut belakang di siang Ramadan, puasa wanita ini, puasa isteri tidak batal dan tidak perlu mandi, dan puasa dia sahih. Astaghfirullah, maksudnya dah orang tanya dia, suami bersetubuh dengan isteri ikut, astaghfirullah, liwat, tahu tak liwat? Tuan, apa hukum liwat? Haram. Dan hadis sahih dalam Sunan Tirmizi, wa rawahu Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ahlu sunnah, kita jawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata 'arrafan aw ata imra'atahu fi duburiha lam faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang yang pergi kepada pemuh dan percaya kat dia, ataupun orang yang bersetubuh dengan isteri ikut belakang, bermaksud telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur. Tapi mereka kata
suami bersetubuh dengan isteri ikut belakang di siang Ramadan, tidak ada masalah. Bahkan puasa isteri itu masih sah, tidak perlu mandi. Adakah itu mazhab Islam? Jawab sendiri. Saya rasa cukup setakat ni, takut pening pula kita sambung. Lagi banyak lagi benda. Tapi kitab ni kejap, saya kena cari. Nanti insya-Allah saya akan sebut nama kitab ni. Aywa ila Laysa Ibn Babawi. Allah Rabbi, mana boleh? Sebab banyak ke ulama dia, banyak juga. Macam kita ada ulama dia banyak. Nanti insya-Allah saya akan sebut nama kitab dia ni sebelum kita sembahyang Isya insya-Allah. Barakallahu fikum. Dan saya rasa kesian pewira-pewira kita kejap lagi pening pula. Jadi saya rasa insya-Allah cukup setakat ni. Dan hujung kuliah saya bagi satu qasidah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab ada orang yang mendakwa bila kita cerita pasal Syiah dia akan tuduh macam-macam, Wahabi lah apa dah. Bila kita cerita pasal Syiah bukan bermaksud kita aliran yang seterusnya yang menentang, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita tidak akan terima bila Syiah menyusup, dan bila awak banyak membongkarkan kejahatan fahaman Syiah, awak akan dilemparkan berbagai tuduhan. Jadi insya-Allah saya tutup dengan qasidah menunjukkan kita sayang Rasulullah SAW.